Assalamualaikum. Hari ni geng subuh kita lain sikit. Dulu kita buat first time, I think it was a year ago. Hari ni kita buat lagi geng subuh macam Jumaat 2.0 ride. Kita naik ke Masjid Yayasan Noah dengan geng-geng subuh. Kita nak tengok berapa ramai yang ada kat sini. Aku tunggu kat depan Pukul 5 kita gerak, pukul 5. Geng-geng subuh. Siapa kata mak motor tak pergi semayang? Tengok. Nak gerak, pukul 5. Jom lah, sampai depan. Alright. So, we're gonna go. Let's see. Masjid pula hari ni tahu kita datang, dia orang masak tu kita. Hari ni semua geng-geng subuh, anak-anak muda yang menyokong gerakan geng subuh dan Jumaat ni. Kita nak get everybody together, satukan hati semua orang kat masjid kan. So aktiviti-aktiviti macam ni kita pernah buat, larian subuh. Sekarang ni kita buat ride subuh pula. Nanti kita buat lagi lah macam-macam kat universiti. Kita buat run just to get everybody to the mosque, insyaAllah. Now is the time to be together. Untuk makan breakfast lah kat tepi tu. Terima kasih kepada We Express bersama dengan Tiflam dan juga yang kita sponsor kita, Layan KL, coffee yang sponsor hari ni Layan Coffee. Dan juga terima kasih kepada Dutch Lady hari ni. Last minute kawan-kawan aku semua kata, semua nak buat geng subuh ni, jom datang. Diorang pun nak hantar kopi lah, hantar susu lah, nak hantar ubat batuk lah, macam-macam. So tadi kita meet up dekat BH Petrol kan. Sepanjang jalan aku dekat Deep Highway tadi, orang semua dah potong aku dah. Belum sampai BH Petrol lagi. Aku sampai kat BHP, tempat kita RV, Masya Allah, ramai. And everybody was excited. Ada yang datang seorang, ada yang datang dengan group, ada orang datang naik motor EX5, ada orang naik skuter, ada orang naik Enduro, naik apa Harley Davidson, ada orang naik Vespa, ada orang naik Superbike. Everybody was together. And yang bestnya bila aku tengok dekat aku punya review mirror kan, aku tengok line konvoi kita, Masya Allah, panjang sepanjang-panjangnya, macam 2 km. So aku cakap tadi masa dekat Tazkirah, aku cakap kalau ada rezeki, kekuatan macam ni, kita buat lagi ride. InsyaAllah next aku nak sangat pergi ke masjid yang cantik dekat Sendayan tu. InsyaAllah ada rezeki, kita buat lagi satu dan kita ride sama-sama di sana. Masya Allah. Good to see you, buddy. Handsome boy datang hari ni. This one handsome man, handsome heart. So insyaAllah. Alhamdulillah. So hari ni pengisian yang best daripada Al-Fadhil Ustaz tadi kan. Dia cerita pasal surah Al-Adiyat, tentang kuda perang yang keluar pada waktu subuh yang memercikkan api apabila dia berlari nak pergi berperang. So hari ni kita pergi geng subuh ni rasa macam kita berperang. Dan Ustaz cakap kalau nak buat, kenapa Allah cerita kuda ni sampai keluarkan percikan api? Maknanya kuda tu berlari tu dia bersungguh-sungguh sampai terpercik api. Masya Allah. Surah Al-Adiyat ayat 101 hingga 5 tersilap aku tadi Ustaz cakap. Betul, yang paling best kan, yang aku rasa sebab kan, bila Ustaz cerita, bila ayat yang seterusnya Allah ceritakan betapa manusia ni semua tak bersyukur kalau dibandingkan dengan kuda perang tu. Kuda ni bagi makan rumput je hari-hari. Tapi bila ajak perang terus bersungguh-sungguh. Kita ni Allah bagi nikmat kita, mata, hidung, bernafas, makan, kaki. Tapi adakah kita ni bersyukur? Macam kuda dalam surah Al-Adiyat. Masya Allah. This is aku punya translation je lah. You guys have to study, baca Quran, solat subuh berjemaah sama-sama.
satukan hati kita. Thank you. InsyaAllah dijumpa lagi di Geng Subuh Macam Jumaat Ride yang seterusnya.